Nampaknya dah sebulan aku dah tak buat video untuk korang, terutama sekali untuk Pokemon. Dan hari ni, setelah sebulan aku dah tak buat video, aku nak buat satu unpacking yang agak special. Nak tahu apa benda? Kena tengoklah video ni sampai habis, okey? Jom. Hola, bersama aku lagi Kaini dan Jangan Josleaf. Apa khabar semua? Aku ucapkan terima kasih yang masih lagi setia dengan channel aku, iaitu channel AMMD. Jadi macam yang kau tahu, aku hampir sebulan, bukan hampir dah, sebulan lebih tak buat video untuk korang. Pertama adalah disebabkan konten, aku tak ada konten. Yang kedua, aku agak busy. Dan yang ketiga, bajet pun kurang. Tapi kali ni, disebabkan aku dah dapat apa yang aku nak, aku buatlah video. Setelah sebulan lebih tak buat video, buatlah video satu, iaitu kita akan buka Ultra Premium Collection daripada Moltres. Ini antara produk yang aku sangat tunggu dan aku sangat minat disebabkan ada promo card yang aku nak dalam ni. Terutama sekali SIR promo Destined Rival dalam ni, iaitu Moltres punya ni. Dia ada dekat belakang ni. Aku sangat minat dah. Sebab nak beli single macam tak tu, macam tak berbaloi. Jadi sebab tu aku tengok keluarnya Ultra Premium Collection dan dia bagi lagi satu orang kata promo dia ni, dan dekat belakang tu ada Moltres yang aku minat tu, jadi aku tahu belilah. Tak payah tunggu lama-lama Jadi aku tak nak buang masa, kita nak buka Team Rocket Moltres EX Ultra Premium Collection. Takut video ni agak lama. Jomlah kita buka. Dan aku nak minta maaf sebab aku dah lama tak buat video, okey? Jom kita buka. Jom. Okey, macam aku cakap tadi, hari ni kita nak buka Team Rocket Moltres EX Ultra Premium Collection macam yang dekat bawah ni dan sebab box ni memang aku sangat teruja nak buka sebenarnya. Tengok depan dia ada gambar Moltres dan tengah-tengah ni ada logo Team Rocket. Dan bawah ni ada tulis Team Rocket Moltres EX Ultra Premium Collection. Okay. Dan ni aku tak ada target apa-apa. Sebenarnya aku memang nak promo card saja. Ni promo card yang aku nak SIR Moltres yang sangat lawa ni sebenarnya. Okay. Kita ada biasa full art. Dan ada berapa booster pack? Lebih kurang 18 booster bag. Half booster bag pula. Booster box. Half booster box. Ada booster pack dan booster box. Okay. Aku dah pula keliru lah. Dah lama tak cakap depan kamera. Okay. Jadi tanpa masa aku nak buka box ni. Tapi aku tak nak mencederakan dia. Sebab box ni antara box yang aku agak sayang sebab dia lawa. Jadi kita akan buka dia secara berhati-hatilah. Okey. Aku ada beli satu saja box ni sebab kan promo dia tu yang sangat handsome jadi kita buka, kita akan tengok apa yang kita boleh dapat di dalam Ultra Premium Collection ni. Jadi okey, dia ada sarung ni, kita kena buka. Jadi kita kena angkat sikit sarung ni supaya kita boleh buka. Okey, kita dah buka sarung ni Moltres. Okay, ada orang sebut Moltres, ada orang sebut Moltres. Ni the cover dia lah, aku dah buka. Okay. Jadi ni ada R ni. R ni Team Rocket lah. Jadi kita buka macam ni. Ya Allah. Terkeluar pula kad ni. Alamak, sleeve aku lupa bawa sebenarnya. Terkeluar. Lawa, serius. Okay, kita akan dapat ni. Ni sekejap lagi aku akan review sikit. Dan belakang ni kad dia biasa. Cantik ni. Ya Allah, ni lawa. Sumpah Moltres ni lawa. Okay. Okay, kita ada dapat ni Fire Energy. Dan benda alah ni wajib akan dapat. Dan dia punya ni untuk simpan kad. Okay. Dan kita ada 18 booster pack dekat sini Okay. Aku letak tepi dulu sebab aku rasa sayangnya. Dan kita ada dapat dia punya playmat. Playmat ni pun antara yang aku nak. Jadi aku akan tutup. Dah tak ada apa dah. Belakang pun tak ada apa. Ni belakang ni logo Moltres. Okay. Moltres. Okay. Jadi aku nak kau tunggu sekejap. Aku nak pasang playmat ni. Sekejap je Tunggu sebentar. Okey, macam aku cakap tadi, aku dah pasang playmat ni dan aku pergi ambil sleeve. Ada sleeve sementara. Jadi kita akan keluarkan promo card pertama kita, iaitu promo card yang agak handsome, Team Rocket Moltres EX yang ada Destined Rival punya panggil apa dia punya, lupa lah istilah dia ni. Dia punya ni lah logo Jadi kita masukkan dalam sleeve dulu. Okey. Kedua, kita akan ambil full art dia dulu. Okey. Okey. Full art dia dulu. Kenapa tak ke sleeve? Ni aku dah dapat yang biasanya, tapi ni ada stamp. Ni stamp Destined Rival ni.
yang agak premium bagi aku. Itu yang premium dia. Dan kad yang selama ni aku tunggu-tunggukan dan aku nanti-nantikan, iaitu ini dia. Kalau nak pull sendiri tak tahu bila boleh pull Tapi aku hari tu ada plan, tapi bila keluar set ni aku terus cop ambil ni. Iaitu kita ada Team Rocket Mortars EX Promo Destined Rival, okey. Sangat lawa kad ni, aku memang suka gila Memang kad ni memang lawa bagi aku, Destined Rival. Saya ada stamps Destined Rival. Jadi kita akan letak ketiga-tiga dekat sini dan kita akan pergi ke booster pack, okey. Aku tak kisah pun kita dapat kad apa dalam set ni. Yang penting kita dapat promo card. Tujuan aku beli ni untuk promo card tu. Kita akan dapat 18 booster pack. Jadi kita akan kira sama-sama Kira sama-sama. Harga dia pun agak tinggi sekarang benda-benda macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okey, kita akan ikut set, okey, untuk buka dia. Jadi kita akan bagikan Mega Evolution dengan Mega Evolution. Lepas tu kita ada Destined Rivals dengan Destined Rivals. Kita ada Journey Together, ada 4 Journey Together. Journey Together kita akan letakkan dengan Journey Together, okey. Lepas tu kita ada Surging Sparks. Okey, Surging Spark dengan Team Surging Sparks, okey. Kita ada Twilight Masquerade. Paling banyak Twilight Masquerade Banyak gila Twilight Masquerade memang banyak. Okey, kita letak ni. Okey. Jadi kita akan buka set yang lama dan paling terbaru. Dia ada paling terbaru. Masa aku rekod ni baru keluar set holiday set tu, tapi aku rasa aku tak tahu aku dapat ke tak, macam tu lah. Jadi kita akan buka Twilight Masquerade, yang di mana orang selalu cari kad Grey Ninja kad tu agak susah untuk dapat sebenarnya Aku pun dah lama tak buka kad Pokemon ni. Last hari tu aku buka Obsidian Flames, Phantasma Flames, okey. Goldeen, kita Drippy. Dah lama sangat dah aku dah tak buka set-set Pokemon ni. Ni barulah mula balik setelah sebulan lebih je tu baru aku buka balik, okey. Kita ada Leafeon Reverse Holo, kita ada Darmanitar Reverse dan kita dapat Iron Leaf, okey. Pack pertama tak ada hit. Macam aku cakap, aku memang tak ada target apa-apa untuk set kali ni. Aku cuma target promo card yang depan ni, yang sangat cantik ni, Team Rockets, okey. Itulah card yang aku idam-idamkan okey. Promo card code card lagi. Macam ada sesuatu, tapi EX biasa saja. Shandru, kita ada Chansey, kita ada Tangela, Leafeon. Sorry kalau aku cakap laju sikit untuk hari ni. Okay, Rillaboom, kita ada Cook Reverse, kita ada Girafix dan Palafin EX. Okay, kita dapat normal EX 1 daripada Twilight Masquerade dan kita tengok tim mana yang boleh menang. Kalau ada hit tu, alhamdulillah. Kalau tak ada, nak buat macam mana? Okay, kita pergi ke Mask Ogre Pond lagi. Tadi kita dah pergi ke siapa nama Snitcha. Okay, code card. Satu card dari belakang bawa ke depan dan kita mulakan dengan Energy, kita ada Clefairy, kita ada Varoom, kita ada Woolbit, kita ada Luxio, Dipplin, Chinyu, Lucky Helmet, Rillaboom, kita ada Varoom Reverse dan kita ada Hisuian Arcanine. Okay, kita pergi ke ni, nama dia pun aku dah lupa, Moon apa macam tu aku dah lupa nama beruang ni Okay, code card macam biasa. Satu card di belakang bawa ke depan dan kita mulakan dengan Energy dulu. Dan kita ada Howlusha dan kita ada Tangrowth, Venipede, Chansey, Lana Ice, Leafeon, Rillaboom, kita ada Aipom Reverse, kita ada Chandelier Reverse dan kita ada Infernape. Okay, pun tak ada apa-apa dan kita tinggal 2 pack yang terakhir, iaitu dapat dua daripada Dragon Pulse. Okay, kita tengok code card yang pertama, code card yang seterusnya, dan kita akan mulakan dengan Energy. Kita ada Dragloak, Pillowiris, Tangela, kita ada Shinx, kita ada Rillaboom, kita ada Handle Fan, kita ada Morpeko, Iron Leaf Reverse, kita ada Ninetale Reverse dan kita ada mungkin Kirori. Nampaknya kita sampai ke pack terakhir daripada Twilight Masquerade. Okay, nampaknya tak ada apa-apa lagi setakat ni untuk Twilight Masquerade.
cuma satu EX saja, ataupun ini saja hit dia, sebab box macam ni sangat random. Sebab tu kalau aku beli box ni adalah untuk promo card dia yang sangat handsome, yang susah kita dapat tempat lain. Okay, Abra, kita ada Magnetia Revive Room, kita ada Florgus, kita ada Pochaina Reverse, Climate Reverse, dan dapat lagi satu Grey Ninja. Ingatkan Grey Ninja tu, tapi kita dapat Grey Ninja Terra. Okay, EX biasa, nampaknya 2 hit untuk team, siapa nama ni, team Twilight Masquerade. Okay, kita teruskan pack yang seterusnya daripada Surging Spark. Surging Spark ni korang cari Gold Pikachu, tersilap aku. Gold Pikachu Ami ke? Aku dah lupa. Lepas tu orang cari Pikachu SIR. SIR ni memang sangat susah lah. Jangan letak harapan yang tinggi kalau untuk dapat benda-benda macam tu. Okay, Deliver, kita ada Quaxley, kita ada Zangoose, Taurus, Latios, Surfer, kita ada Mari Reverse, kita ada Ramplock, dan kita ada Skeldrick. Kita pergi ke pack Pikachu. Okay, pack yang seterusnya. Okay, ada 4 pack saja untuk team Surging Spark. Okay, code card macam biasa, satu card di belakang, bawa ke depan, dan kita mulakan dengan energy. Ada Clombopus, kita ada Cotadel, Lotlis, Climate, Kilowattrel, kita ada Tazetoy. Kita dapat Ace Rare, Precious Trolley, Rock Xlin, dan Terrapagos. Okay, pun tak ada juga. Agak smart. Dia punya previous trolley ni Ace Rare. Dapat Ace Rare satu daripada Surging Spark. Okay, kita teruskan Surging Spark yang seterusnya. Kita ada 4 saja Surging Spark dalam ni. Okay, macam biasa, satu card di belakang, bawa ke depan. Meryl, kita ada Rilo, Grablock, Dino, Tornado, Taurus, Braviary, Tedden and Reverse, Fuecoco Reverse, dan kita ada Repscar saja. Pun tak ada hit untuk ni. Dan last pack adakah last pack Magic? Last pack Magic, code card macam biasa, aku share code card. Okay, dan satu card di belakang, buka depan, dan kita mulakan dengan energy. Larvista, Dalmash, Ketitan, Shurdle, Analyte, Jasmine Gaze, Xenius, Azumarill, Victini Reverse, dan kita dapat Melodic EX. Nampaknya kita dapat EX biasa. Okay, ada juga hit, tapi EX sajalah. Itu je lah yang dia boleh bagi. Yang promo yang sangat lawa bagi aku. Moltres sangat lawa. Kalau pergi grade, aku pergi grade lah. Okay, kita buka Journey Together. Okay, Journey Together ni aku dah dapat card chase card dia, iaitu aku dah lupa nama. Clefairy, tak silap aku. Clefairy ke apa nama. Okay, code card pula Swinub, Delmish, kita ada Black Belt Training, Graded, Regisi, Hop Cormoran, Melusuri Reverse, Coughing Reverse, dan Wildlight. Okay, macam aku cakap tadi, kalau beli box ni jangan letak harapan tinggi kau nak dapat hit. Saya nak SHI, saya nak gold card semua. Memang susah. Jangan beli. Kalau tu baik kau beli promo card ataupun single card. Tapi yang sekarang ni yang terbaik untuk korang adalah beli single card daripada kau beli box macam ni. Okay, sebab macam ni kita buat konten okay. Tapi kalau kau nak beli untuk hit, tak payah, baik kau beli single card lagi jimat duit kau. Purloin, Enkling, dan Ludicolo. Okay, pack seterusnya Journey Together. Adakah Journey Together tak ada hit? Setakat ni kedua-dua set ada hit. Journey Together ni adalah set yang ketiga yang kita buka. Kita ada Noibat, kita ada Rockruff, Caterpie, kita ada Magma, kita ada Airy Fighting Spirit, Olicteri, Cramoran, Toko Reverse, dan kita ada Levicia dan Bubble sahaja. Okay, last pack daripada Journey Together. Okay, Journey Together, kita jalan sama-sama. Code card macam biasa, satu card, dan kita ada Purloin, Professor Research, QT Flight, Pitilil, Slegor, Crowit Knight, Credon, Carablast Reverse, Shelmet Reverse, dan kita dapat satu hit, iaitu Mimikyu EX. Okay, satu hit untuk ni. Nampaknya makin lama makin kurang ke apa ni? Okay, paling kurang pun ada 5 hit setakat ni. Dan kita pergi ke Destiny Rival set yang naik-naik itu hype gila babi Okay,
sensor. Sorry tersebut. Okay, memang hype lah set ni. Okay, memang hype sangat. Dalam ni ada Mewtwo SIR. Moltres yang aku minat tu dalam ni pun ada, tapi dia tak ada stem lah. Okay, Staryu, Team Rocket Weezing, Cave, Masker Reverse, Wash Rotom Reverse dan Team Rocket Articuno. Last pack, kita tengok ada tak sesuatu untuk Team Rocket. Yang penting kita dapat promo card yang kita nak, tu saja. Sebenarnya tujuan utama buka box ni. Okay, code card macam biasa, satu card di belakang, box ke depan, dan kita mulakan energy. Okay, ada Team Rocket Nidoran, Meow Rotom, Growlithe, Swilo, Mogram, Team Rocket Archer, Toxcruel, Team Rocket Tyranitar. Kita dapat Hydra per IR. Okay, adalah satu hit yang agak special, iaitu IR Hydra Pool. Okay, untuk Team Rocket. Okay, kita beralih ke dua pack terakhir, iaitu daripada Mega Evolution. Okay, Mega Evolution ni banyak card, terutamanya gold card yang orang cari lah. Gold card siapa nama, Lucario dengan Gardevoir dan SIR Gardevoir. Okay, Makuhita, Table, Yungoos, Tangela, Lil, Celebi, Groudon, Gambigol, Mega Lucario. Agak jangan terpercaya dengan benda macam ni. Ini semua adalah lakonan semata. Okay, kita dapat SIR Mega Lucario. Centering pun sangat lawa. Aku memang teringin tengok ni. Sebab sini ada Latios. Cantik. Dapat SIR. Benda ni tak sengaja sebenarnya. Macam aku cakap, benda ni tak boleh dijangka. Jangan kau beli box ni sebab kau boleh dapat ni, baik kau beli single dari baloi. Harga ni boleh kau beli satu kad ni, tak silap aku. Okay, Entine, Shiftry, okay, Magnezone, Wally Competitions, Grumpig, Bulbasaur dan Steelix. Okay, itu saja. Nampaknya agak besar juga apa yang kita dapat ni. Kita dapat Mega Lucario EX. Okay, setakat ni tim menang mestilah tim ni, tim Mega Evolution. Tim kedua ada tim Destined Rival. Seterusnya adalah tim Surging Spark, Twilight Masquerade dan Journey Together. Yang pentingnya bukan benda tu. Yang penting sangat ada bagi aku adalah promo card dia. Tapi tak sangka boleh dapat ni. Sangat cantik. Ini dua-dua ni memang sangat cantik. Cantik. Ini biasa. Okay, tapi dia ada stem. Okay, jadi itu saja video untuk hari ini. Aku ucapkan terima kasih untuk korang sebab korang menonton video ni. Kad yang aku tak sangka lah. Satu kad ni memang kita tahulah yang kita nak. Tapi kad ni aku tak sangka. Okay, jadi itu saja video untuk hari ini. Kita jumpa lagi episod akan datang. Ciao. Assalamualaikum.